Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara amalan-amalan yang telah hampir lupus di telan zaman kita ni adalah amal ma'ruf nahi munkar. Dekat sini saya bacakan satu hadis ya, daripada kitab Muntakab Hadis ni yang korang patut ada dekat rumah masing-masing, korang kena baca bersama keluarga. Hadisnya berbunyi daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang nyawaku dalam genggamannya, sesungguhnya hendaklah kamu terus menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Sekiranya tidak, maka tidak lama lagi Allah akan mengazab kamu, lalu kamu akan berdoa kepadanya, tetapi dia tidak akan menerima doa kamu." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi penting tahu amal ma'ruf nahi mungkar ni. Macam yang kita dengar dekat hadis tadi, kalau kita tak amal ma'ruf nahi mungkar, Allah akan mengazab kita, dan kalau kita berdoa, Allah tak nak menerima doa kita. Jadi rugilah. Jadi jom kita sama-sama amalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jangan lupa juga dapatkan kitab Muntakab Hadis ni supaya kita tahu hadis-hadis yang boleh merangsang kita dalam melakukan amalan-amalan agama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.